Bagaimana nak tahu orang itu Wahabi? Apakah itu Wahabi? Sikap kita pada orang yang Wahabi. Golongan Wahabi adakah akidah amalan ataupun atau pahamangnya? Wahabi ni dia kerana mereka mengikut daripada pengasasnya iaitulah Muhammad bin Abdul Wahhab. Jadi ambil nama ayah dia Abdul Wahhab, golongan bin Abdul Wahhab ni sebagai Wahabiyah atau Al-Wahabi. Tak, macam Imam Syafi'i, bukan nama Imam Syafi'i, dia Muhammad bin Idris. Syafi'i ni tok nyang nombor 5. Maka orang ikut Muhammad bin Idris ni sebagai orang ikut mazhab Asy-Syafi'i. Faham lagi? Imam Hanbali, nama dia Ahmad, ayah dia Hanbal. Maka orang panggil Hanbali, orang ikutkan Imam Ahmad. Faham lagi? Maka Wahabi itu daripada Muhammad bin Abdul Wahhab. Yang sampai sekarang ini pun orang masih gelar dengan firqah Wahabi. Tak. Jadi adakah mereka ini pada ibadah ataupun pada syariat ataupun pada akidah? Dua-dua ada. Pada syariat pun Wahabi, pada akidah pun Wahabi. Yang lebih menyedihkan ialah pada segi akidah. Tak. Kenapa? Kerana berlainan daripada akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Apa lainnya mereka ini mujassimah, menjisimkan Allah. Menterjemahkan Allah, ada tangan, ada kaki, ada macam-macam pasal ini, semua ni bid'ah yang tidak pernah diajar oleh Nabi SAW. Faham lagi? Kalau kita tengoklah kitab-kitab akidah dia, tapi tidak dibicarakan di Malaysia. Kalau tengok kitab-kitab dia duduk bahas sama dia, kita dapat kitab-kitab di tanah Arab, dia duduk bahas dia, Tuhan ni, dikhilaf pula puak-puak Wahabi ni. Ada kata Tuhan ni tangan dua-dua belah kanan belaka, pendapat kedua sekanan sekiri, pendapat ketiga dua belah kanan satu tangan kiri. Ada pendapat Wahabi kata tak, Tuhan ni ada satu tangan kanan dan ada tangan-tangan yang lain pula. La ilaha illallah. Ni semua ni bukan ajaran Islam. Faham lagi? Main tangan-tangan. Apalah Tuhan lagu tu? Tak. Jangan bercara begitu. Kita ni menyembah Allah. Allah ni bukan berhala. Faham? Orang mari tanya Nabi Tuhan ni macam mana? Sif Rabbak lana. Tuhan ceritakan bagaimana keadaan Tuhan kamu ya Muhammad pada kami. Sama dengan Tuhan kami, buat dengan temaga ke, buluh ke, besi ke, kaca. Turun ayat kul huwallahu ahad. Faham lagi? Dia Allah yang esa. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tak ada sesuatu yang seumpama dia. Bukan Tuhan jenis ada kaki, bukan jenis ada muka, bukan jenis ada tekak. Itu semua makhluk belaka. Faham? Ini bahas masalah. Kemudian sifat mereka itu mengkafirkan ulama-ulama. Bukan mengkafirkan orang semua berhala. Ulama-ulama besar dikata kafir. Ini masalah puak takfir. Suka mengkafirkan ulama. Kita saya kira tak ada hukum lah. Nah, tak ada hukum dah kita rakyat jelata ni. Ulama-ulama muktabar tu kafir. Nah, mengkafirkan ulama ni, mengkafirkan ulama ini bukan ajaran Islam. Betul tak? Ajaran Islam kata gua ni, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khaira. Kalau kamu beriman dengan Allah hari kiamat, kata yang baik-baik. Kalau jenis mengkafirkan ulama, ini golongan apa ni? Ini bukan ahli sunnah wal jamaah. Ingat baik-baik. Nabi kata, "Sataftariku ummati ala salasin wa sab'ina firqah." Umatku jadi 73. Sintani wa sab'ina finnar. 72 dalam api neraka. Kalau mengkafirkan orang-orang ulama-ulama, agaknya golongan ni golongan ahli syurga ke ahli neraka? Ada. Faham?